Okey, boleh mari sini. Dah mula luruh dah durian ni. Oh, alhamdulillah. Apa jenis tu ke ni? 604 lah. 604. Tu dia tengok isi dia. Ini anak itu punya. Wow. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Ni dia kebun sendiri tu ke ni. Wow. Wow. Tu. Oh, alhamdulillah. Ada macam apa pun. Lulun Mali. Ni kebun tokek. Balik pulau. Sungai Pinang balik pulau. Sungai Pinang balik pulau. Ala 8 daerah. 8 daerah. Sungai Pinang dia ala Bandar dia Genting ala Kuala Baru ala Kuala Sungai Pinang. Kalau banyak durian bulan berapa? Ini tahun selalu ya, bulan ini harian tuang banyak jenis. Bulan 8 ni banyak kan? Bulan habis. Habis? Oh, bulan. 2 minggu. Lagi 2 minggu. Oh, datang sini ni. Macam kedai ni. Merah ke, ala kuning ke, ala putih. Tengok ni. Banyak dah durian dekat angka ni. Ni. Ni durian apa jenis tak tahulah. Macam-macam jenis. Okey, Titi Kerawang. Titi Kerawang. Ni dia. Ni dia tokek dah. Tu gambar dah. Titi Kerawang. Okey. Ni tengok ni tergantung ni. Ni bau luruh ni. Lagi 2 minggu memang jenuh lah makan. Okey. Tengok ni. Anak pacian. Teen story. Okey. Kirin story. Cakap sikit. Kirin story 92. Boleh follow untuk cerita seram. Okey. Seram ke tak? Ikutlah. Wan tak nak makan lah. Ni. Wan ikut. Tengok tu. Wow. Oh, sedapnya. Teringin datang sini. Okey. Jemput makan. Ni jenis apa tu ke ni? 604. Tengok isi dia. 604. Wow, sedap ni. Mari Titi Kerawang. Balik pulau. Dah mula luruh dah durian ni. Dah lagi 2 minggu kata tokek lah. Lagi 2 minggu banyaklah luruh. Ni 604. Berapa sekilo? Berapa sekilo, babe? Berapa sekilo? 604 ni 30 kan? Lagi 2 minggu turun sikit. Sekarang berapa sekilo? 35. Nanti 2 minggu lagi tokek cakap Murah lagi. Murah lagi. Ya? Boleh aman. Alhamdulillah. Okey.